percaya tak, ramai anak muda sekarang yang miskin sebelum bekerja lagi. Belum apa-apa dah miskin. Bayangkan anak-anak muda yang baru je graduate. Mestilah happy habis belajar, siap buat photoshoot konvo lagi. Tapi belum dapat kerja pun dah kena tanggung hutang belajar macam hutang PTPTN dan lain-lain. Kalau result bagus, dapat ijazah kelas pertama, pinjaman jadi percuma. Tapi kalau sebaliknya, tambah pula baru je dapat kerja baru, dah sibuk nak beli kereta untuk nak impress orang lain. Nak kereta bukan kereta biasa-biasa, nak kereta jenama H, nak kereta jenama T, gaji pula cukup-cukup makan je. Macam mana tak lagi miskin? Sebab itulah anak muda terutamanya sekali yang baru je mula belajar, paksa diri simpan emas untuk lunaskan hutang belajar awal. Habis dia belajar, dah selesai orang belajar 2-3 tahun tu. Untuk anak muda boleh target untuk ada simpanan 1 dinar 1 semester ataupun 1 gram 1 semester. Paling tidak boleh menabung RM100 setiap bulan. Nak simpan macam mana? Boleh simpan emas, menabung sikit-sikit dalam akaun emas Gap Gold Accumulation Program Public Gold. Akaun emas Gap ni sangat fleksibel dan sesuai untuk semua peringkat usia. Kalau rasa tak cukup, kalau nak menyimpan lebih lagi, belajar cari pendapatan tambahan sambil belajar. Buat part time ke, buat dropship ke, jadi affiliate ke. Kan banyak pilihan sekarang. Kalau kita mula dari awal, nanti sedar tak sedar dah ada simpanan aset yang sangat banyak. Tak mustahil pun boleh ada simpanan sampai 1 kilo macam ni. Emas ni aset, sama macam rumah dengan tanah. Tapi istimewanya emas, kita boleh simpan, kita boleh beli sikit-sikit. Dah sedia nak mulakan simpanan emas hari ni, ada RM100 pun dah boleh bermula. Jom saya bantu untuk elakkan diri daripada miskin sebelum bekerja. Klik link bio, saya bantu sebaiknya, insya-Allah.